Abang cuti hari Ahad ke hari ni? Bang, Fidau punya tom yum sedap bang. Ya. Recommend sangat. Lepas tu lepas saya makan, saya naik bas. Tunggu segerang. Sedap. Abang saya duduk KL pun, dia datang sini ni makan, dia kata ni lagi sedap. Boleh call tak? Ha? Ada boleh tempat? Boleh? Mak saya ada nombor telefon Cik Yah. Nama buah saya Cik Yah. Biasa kita sebelum datang, kita telefon dulu. Abang ambil yang kepuk set A ke set B? Oh, B. Ni kau makan kat situ, boleh tambah nasi dengan air kan. Bos yang gepuk ni, dia lah yang banyak tajuk surau. Ni Haji Saleh. Rumah dia kat sini. Kat belakang rumah besar. Tak nak kobis? Ha? Tak nak kobis? So tambah rasa besar. Apa tak nak kobis eh? Boleh kenyang ni dah. Mak saya kalau makan gepuk ni, dia tak boleh yang sambal ada kacang. Uish, Oh, memang biasa. dia sama biasa. Yang kacang dia tak minat. Tambah pedas. Tak pedas. Kau pedas Melayu tu biasa, dah biasa kan. Esok petang abang macam tadi ke? Pukul 3. Dan seru. Okey. Sejak bila benda tu terjatuh bang? Biar ada KL sikit dah ni ya. Kan? Siapa kan? Wih, cheap lah. Terima kasih Pak. Sama. Gym dia betul-betul depan bus stop. Gym saya ramai tu tadi sebelum saya balik. Bayar bulan ke? Boleh bayar bulan, boleh bayar hari. Bayar hari RM7. Kalau bayar bulan tu first student 60, orang besar 70. So, ada promo ke? Ha. Kebanyakan bayar bulan ke bayar hari? Kebanyakan bayar hari. Yang kata RM7 tu okey, ni RM10. Ramai customer dia di sini semua datang kat saya. Dia kata yang ni RM10 tak ada barang. Dia banyak dumbbell je, yang saya punya banyak mesin. RM7 tu, dia kata beza. Lama buka tu ni? Ha? Lama buka? Kos kat gym kan? Dah bukan, dah lama buka? Dah lama, daripada 2023. Waktu tu saya baru balik Istanbul. Dengan penat-penat, dengan jet lag, dengan angkat benda berat. Benda tu macam Lego, benda lain. Abang saya apa? Macam dah buka gym? Abang saya dah buka gym dekat USJ 21 dengan Bandar Razak. Ni kira cawangan ketiga lah. Yang ketiga ni saya punya share lebih dalam macam tu. Dia handle lah. Ha? Dia handle semua orang. Semua saya handle. Saya lah yang basuh. Sebab saya suka lah balap benda-benda ni. Budak Yatim tu kata banyak gym abang saya rasa paling bersih bang. Abang sikit-sikit lap, sikit-sikit vacuum. Betul. Pasal malam kat sini. Macam naik bas tu kalau tengok, jangan tengok bas juga. Kalau tengok orang, jangan tengok bas yang bersih. Jangan pernah jumpa ada macam pacaran, kosmik. Yang kita naik yang tu pun bersih. Yang saya bagi tahu abang, saya dah lupa apa Ada 5 orang. ada 5. 5 pun bersih. Yang dari JB sampai Seremban kita dapat tiket paling murah RM30. Tapi adalah kekurangan dia, tak ada charge. Tak ada charge RM30 bang. Okey lah. Maknanya bajet kita orang pergi balik busuk-busuk makan semua RM80. Pergi balik Singapura sehari. Kira okey lah. Termasuk semua. Bang, RM4.8. Dia cerita kan dengan abang. RM4.8 ni. Pergi balik, pergi balik. Tapi Lapan. macam bas ni, Ha? pemasaran Oh, RM5.9. Bukan RM6.5. Tak silap. Bukan dah. Kalau M30 ni je. Ha? Berapa ni? 4. Oh, ya dia mana? 3 lebih je. Bang, kat Singapura kita orang perasan bang, harga basa itu kita naik $1 kan. Sekarang jadi $1.68. Dia
tambah 68 sen. Dia suruh dia guna habis lah. Kan Ah, tadi. Alhamdulillah bang, terima kasih abang berguna tu. Tidak dia telan duit tau, kat sana dia tak pulang baki. Kita masuk dia macam. Cuma kita rugi 2 sen lah. Tak ada 68 sen lah. Bagi 70 sen. Ni buat je. Tapi tak ya, 20 sen tu. Duit shilling ni semua nanti kena bagi lah dekat ni. Tu buat baki lah. Oh, 1 sen ni tu. 5 sen. 5 sen Singapura. Oh, 5 sen ni warna emas. Siapa bagi? Customer? Rugi ya 5 sen ni dah 5 sen. Dah jadi 15 sen Malaysia. Nah, abang tak nak abang. Mana tu kita nak pergi sama abang, senang bang abang. Lagi abang namanya abang tu. Abang dah suka. Ha? Duit bukan tapi duit tu lah. Duit asing lah. Asing. Mesti banyak duit bangga tu. Kan banyak duit. Macam bagi datang pergi situ. Jangan bagi saya bang. Abang simpan mana tahu abang nak pergi ke. Duit Indo ringan bang. Dia dah RM5,000. RM5,000. Tak, mana abang dapat segenggam tu waktu kerja bas ni lah. Tapi sikit-sikit lah. Tenis 20 sen. Dapat sekali dua dapat 1-2 ping tu ya. Tapi saya percaya orang Singapura naik bas sebab kat Johor Bahru kalau abang pergi terminal akhir tu penuh orang Singapura. Kereta tak ramai tau. Waktu kita angkat tu, waktu kat tambak tu lagi banyak nombor plate Malaysia. Kan orang Singapura banyak tak ada kereta kan. Jadi dalam bas pink tu semua pasport merah. Pasport Singapura. Tu yang best bang. Bas kat Johor 20 million tu bang. Kat tengah bandar JB tu. Tunggu jap kan. Dah sampai. Itu Sebab ramai kan. Sebab ramai. Untung saya rasa bas pink ni orang Singapura mana boleh gunakan kan. Semua bayar cash. Kawan saya yang duduk JB tu, dia kalau balik mesti dia bawa shilling kan. Saya tanya kenapa banyak sangat shilling. Kata senang bagi baki. Tak, saya tak bagi tahu dia yang kat Malaysia ni baki pulang. Jadi dia takut macam kat Singapura baki tak pulang tu yang dia simpan duit shilling yang banyak. Ada Mak Saleh bang naik pasir? Ada eh? Kok dia buat amalan. Tapi biasanya N30A lah dia nak laju GPD kan. Nah, betul. Sebab saya tengok YouTuber orang Rusia dia naik N30A. Berapa minit bang sampai BD? Di Sumbat, terminal? Kejap. 50 minit je. Pelajaran tak jam dekat je. Sedap betul sambal abang ni. Ada gambar apa bang? Ada dulu, Bang, ya? ada Mak Saleh tu. Dia orang Padang. Dia datang Malaysia. Dia lagi dia naik ke Lukut untuk PD. Oh, sekejap je lah kan. Tapi dia bagi duit euro. Berapa euro bang? Ada dia tak keping dalam 1 euro shilling. 50 euro. Oh, 50. 5 euro, 5 euro. Ada tu dia bagi dekat 3 keping dah bagi. Oh. Pada kira dia bagi duit shipping. Start dari Lukut ada bas dari ni kan, dari Spring Hill kan. N30A lalu situ. Maknanya kalau orang tunggu kat sana kejap dia ada bas lah. Dia bagi 3 keping. Mesti dia heran bang kat Malaysia bas tak ramai. Saya pergi Istanbul bas tu macam bang, patutnya orang dah tak boleh lah masuk. Tapi dia himpit juga. Saya kata ya Allah. Saya memang tak nak kalau macam tu. Saya tunggu biarlah lepas. Lagi boleh sempat. Saya boleh semua. Tapi yang Rapid KL tu bas 2 tingkat tu bang, sama macam bawa bas ni atau dia lagi lain? Tapi sana dia tak ada cash. Rapid KL semua Tashengu. Betul, dia ada kena cabang orang luar main round KL datang sini semua nak pakai Tashengu. Ini kat DP je. Oh, dia orang try lah Tashengu. Sama abang. Orang ni berhenti pak abang, dia berhenti. Apalah, situ ada bus stop. Saya rasa mana-mana lah bang. Kalau saya pergi Abu Dhabi tu kat lain, Dubai dekat lain, tu Ras Al Khaimah kat lain. Dia asing lah, tak tahu kenapa. Kat Tashengu kalau beli RM10 kan. Kat kosong. Nanti top up. Abang nak pergi Singapura nak guna kad saya banyak kad dia simpan. Easy link dia.
Apa tahu kan kes saya masa Causeway tu ada orang tinggal tau. Kat tu saya check lah dia $17. Mesti orang tu menangis tau. RM30 kat tu. Lepas tu ke Malaysia. Bukan $27. Saya guna sampai kad tu jadi 17 sekarang. Saya guna kat sana $10 kat orang. Ya abang dia curi subsidi kita curi subsidi dia balik. Abang saya lagi lah waktu kat MRT tu dia jumpa duit $10 kat lantai. Tak tahu lah, kita orang kalau pergi abang mesti jumpa duit pun. Rezeki. Tapi kita pandai, kita setengah tu kita letak kat Masjid Sultan. Yang bagusnya masjid sana dia tak bergantung dengan kerajaan tu. Masjid dia kena survive sendiri. Saya ada tanya orang sana, dia kata kalau bagi dana kat masjid nanti tak gereja, tak kan. Ya. Ni bang Petronas ni, Petronas Rasa Jaya sama. Sama bos, sama tokek. Haji Muhammad tu. Dulu Terminal 1 tu ada jual air macam ni bang. Tapi dah tutup kedai. Dah buka balik kan? Hah? Dah buka adik? Bisu. Isu? Dulu Mak Metering ke bang? Metering eh? Ha. Betul lah Metering. Ni nak buka dah buka ada apa? Yang tempel stiker tu semua. Ni. Dah buka? Belum, tapi tengah ada renovate. Tempel stiker pun dah letak lah. Bisu. Benteng pun apa? Ada jual makan bang. Sedap tau. Ada ketua goreng RM5 okey lah. Oh, dia dekat kedai ekor besar kan? Ekor besar kan. okey. Apa balas dia nak pergi? Jom. Dia naik bangkok, kita tutup. Apa? Ni ada benda alah ni. Nama Boleh, boleh try. Kau konsep mana buat food truck? Nak pergi bang? Ya Allah cantik Pancut. Macam kat Singapura. Ni si ada kemah ni. Ni siap ada kemah. Majlis ni. Tak? Abang tadi lalu sini tak pasal? Apa tahu tak ada apa pun. Ada kemah kan? Lawa ni air Pancut bang. Macam kat Dubai lah. Abang boleh ke berhentikan saya kat sini? Betul ni tak nak ikut. Ni dia kemah kan? Makan dia ni. Saya rasa tak sempat saya kerja bang. Mungkin pukul 9 je bang. Kita jumpa balik. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Sorry. Okay, tak ada barang tinggal Bye bang. Okay, tak gambar pak.